Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kat depan aku ni ada apa? Getah bumper. Ni getah untuk apa? Line hitam kat bumper depan suara tu. Inilah dia. Getah bumper. Tak tahu bila nak pasang ni. Dah sampai 2-3 hari lepas tapi aku tak perasan ada kat depan tu. Ni lining chrome. Ni stiker apa? Stiker 12 valve tu. Ni logo. Semua tak pasang lagi. Emblem. Tak sempat nak pasang lagi. Ni pun tak sempat lagi. Nantilah ada masa yang sesuai kita pasang. Yang ni apa ni apa? Lining chrome. Lining chrome ni geng. Nanti kita pasang lah. Buat dekat belah tepi kot. Tengoklah macam mana. Ni kalau tengok dia macam lebih kurang dengan yang ni, tapi yang lining chrome ni dia kecil sikit. Lining chrome ni dia kecil sikit. Ni yang lining untuk bumper punya pun ada jual juga. Sekarang ni dah mudah kan. Semenjak adanya Shopee ni memang memudahkan lah. Ni nanti kita pasang dekat bumper depan aku. Tengok macam mana. Okey, kita okey. Ni pun logo ni aku tak, emblem ni aku tak pasti nak pasang kat depan ke kat belakang. Ini dia dah siap gam lah. Tak pastilah. Aku rasa dia tak depan ke tak belakang, ataupun kat bonnet ke kan. Tapi aku rasa macam sayang tau. Macam sayang nak tampal. Takut rosak cat. Tu yang jadi macam biar dulu lah. Ni pun ini hari Khamis, esok Jumaat kan. So tengoklah hari Sabtu ni kalau free. Sebenarnya banyak lagi projek aku nak buat. Aku nak spray apa? Nak spray apa? Aku nak spray, aku punya rim pun belum spray, nampak? Samurai, hitam samurai dengan silver anchor kan. Belum lagi, tak terlayan lagi. Banyak kerja yang belum selesai lagi kan. Ni pun aku ingat aku nak buat ni dulu kot. Pasang lining ni dulu. Tengoklah hari Sabtu ni kalau free. Sebab minggu lepas memang busy gila. Hari Sabtu pun tak boleh nak buat juga sebab ada kerja lain kan. Sabtu ni lah insyaAllah kalau sempat. Spray tu memang tak boleh lagi lah sebab aku nak settlekan benda lain. Sebab itu hari hantar cat, kereta tu dia ada problem sikit lah. Lampu belakang tak settle. Dia punya kamera problem. So banyak aku nak kena buat balik. Nak kena check balik. Dengan apa, power window punya apa, lining chrome dekat cermin tu, sengit tu semua aku tak buat lagi tu. Tak sempat lagi. Aku kena buat satu-satu. Kalau tidak memang apa, kalau buat racing nanti dia tak tune lah. Takut apa, hasil dia tak kemas. Tu aku buat slow, buat satu-satu. Buat yang mana perlu je dulu. Buat yang perlu dulu. Nanti kita tengoklah slow-slow je. So tadi aku dah repair armrest. Lepas tu lupa, apa ni, bonnet pun nak cat juga, anti rust dah cuci dah. Tinggal cuma nak cat je. Tu pun tengoklah macam mana hari Sabtu ni kalau sempat. Tak tahu yang mana dulu. Yang ni senang je, pasang lining je. Tapi rasanya hari Sabtu ni tengoklah pasang lining atau kau akan buat anti rust kot. Anti rust untuk tapi nak kena buang karat dulu lah. Buang karat dulu baru aku sapu anti rust. So kalau mana yang nak tengokkan projek aku punya suara ni, bolehlah layan-layan kan. Projek kereta buruk ni lah, bagi cantik sikit lah. Alright, so stay tune guys. Assalamualaikum, bye bye.